Tak sampai sejam pun dari KL, kita dah boleh jumpa glam site cantik macam ni. Ni adalah Dusun Bonda dekat Batang Kali, Selangor. So hari tu kita orang glamping dekat sini. Mana yang tak tahu lagi, glamping tu gabungan antara glamour dengan camping. Senang kata dia camping tapi lagi selesa. Macam yang dekat Dusun Bonda ni, datang sini dah tak payah bawa apa-apa dah. Bawa diri je. Tilam dia selesa, ada kipas, ada aircon. Paling penting tandas dia tak kongsi dengan orang lain. Kita orang ambil 2 kemah. Satu kemah untuk 4 orang, satu kemah lagi muat sampai 6 orang. Setiap kemah pula ada gazebo sendiri. Dekat sini korang boleh makan, boleh buat barbecue, dan untuk aktiviti macam-macam korang boleh buat. Ini kolam renang dia, cantik sangat-sangat. Lepas tu siap ada water bucket dengan slide. Dah macam dekat water theme park. Kalau nak lagi best, boleh turun dekat bawah ni ada sungai. Ini siap ada rakit, ada buayan. Untuk kanak-kanak pun mesti suka sebab dia orang ada playground macam ni. Lepas tu ada board games. Malam pula dia orang pasang campfire. Lepas tu siap bagi marshmallow free, boleh bakar. Kalau nak masak-masak waktu biasa, dia orang siap ada open kitchen. Ni sampai 3 dia orang bagi. Tapi kalau untuk breakfast tak payah pening-pening, dia orang hantar breakfast sampai ke kemah kita. So siapa yang belum pernah datang sini, tolonglah datang. Dusun Bonda ni tak sampai sejam dari KL. Atas sikit je dari Rawang. So boleh try.